Jangan cari bini yang pandai masak. Jangan. Cari bini yang rajin memasak. Pandai tapi tak masak. Tengah duduk relax kat dapur, kat dekat ruang tamu tu, keluar kod TV resipi. Berlari ambil pen. Nampak? Ambil kertas. Tulis resipi. Ayam 1 ekor. Ayam 1 ekor. Telur 2 dozen. Telur 2 dozen. Garam 9 kilo. Tulis. Cuka 12 botol. Cuka 12 botol. Tulis. Masak tak? Makan kedai. Pasal apa kita silap cari bini yang pandai masak tapi tak masak, pandai saja. Buku masak tinggi pada bini kita. 365 ada, 360 ada. Tak? Neh, kepala itik celup tepung, macam-macam pesek. Tak masak. Bini kita masak dengan benda? Dengan handset. Beli dapur jangan. Kita beli hak dapur 1 tuku. Yang 4 tuku bang. 4 tuku company. Tengah tu ada bakar oven besar punya pintu. Mertua ai dua-dua boleh masuk dalam. Masak tak? Dah masak. Jangan masak benda dengan WhatsApp. Bang, jangan lupa tom yam ayam lebih. Dia masuk dengan WhatsApp. Nampak? Batulah, bukan salah. Tapi kalau jenis malas masak, tak pandai masak, tak pandai menjahit, jangan mahal-mahal sangat lah. Hantaran murah-murah sudah 500 sudah. Pandai, dia boleh dua yang masakkan, iaitu panahkan nasi kemarin dengan buat masak air panas. Dua tu yang pandai. Suruh buat nasi goreng, buat tapi jadi macam wajib, macam pulut wajib nasi goreng. Cedok nasi goreng, nak buah atas pinggan laki, tak jatuh nasi goreng. Dok jatuh lekat di sodek.